Untuk penyimpan emas di bawah saya, tanggungjawab peribadi saya adalah untuk guide tuan-puan, bantu tuan-puan untuk kaya dengan emas. Tak ada cara lain yang boleh saya bantu melainkan dengan cara saya bagi tuan-puan ilmu. Okay? Bukan emas yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita kaya ialah ilmu kita tentang emas. Jadi kalau beli emas tanpa ilmu, emas tu tak menjadikan kita lebih kaya. Sebab tuan-puan, ini dah tahun ke-15 saya educate masyarakat tentang emas dan keuangan, dan saya dapati perbezaan antara penyimpan emas yang berjaya, yang kaya dengan emas, dan yang sentiasa susah hati dengan emas. Perbezaan utama ialah pada ilmu. Sebagai contoh, saya bermula 15 tahun yang lalu. Pada ketika itu harga emas segram, ini harga segram bagi tuan-puan dah simpan emas dengan Public Gold, make sure tuan-puan download mobile apps. Jangan guna website lah, website renyah. Bila renyah, kita tak berapa rajin lah, okay, untuk tambah simpanan emas. Okay. Jadi saya suggest tuan-puan make sure download mobile apps dan login. Mobile apps ni lebih user friendly. Okay. Jadi cara dia, okay, hari ni harga emas Public Gold ialah 415 per gram. Kalau tuan-puan beli melalui akaun Emas Gap. Okay. Ini akaun Emas Gap. Ini berapa balance gram emas dalam akaun Emas Gap. Dalam akaun Emas Gap ni, kita simpan emas, bukan simpan duit. Okay, contoh, sekarang ni dalam akaun saya ada 216 gram emas. Harga naik ke, harga turun ke, emas ni, jumlah gram emas tak bertambah dan tak berkurang. Kecuali saya tambah, saya tekan top up, ataupun saya sell, saya jual, ataupun saya keluar emas fizikal, tekan withdraw. Okay. Jadi kena ingat, bila simpan akaun Emas Gap, kita bukan simpan duit dengan Public Gold, kita simpan emas. Emas tu yang ada dalam akaun Emas Gap ni boleh keluarkan jadi emas fizikal macam ni pada bila-bila masa. Public Gold tak ada letak syarat kena tunggu tempoh matang ke apa semua, tak ada. Okay. Jadi sekarang ni ini gram emas. Okay. Saya bermula 15 tahun yang lalu, harga emas segram pada ketika itu sekitar RM140 per gram. Okey, RM140 per gram. Jadi mungkin tuan-puan yang baru bermula hari ni, tuan-puan akan cakap, oh, untunglah saya bermula dulu sebab harga murah. Okey. Jadi sebenarnya tuan-puan, saya beli sejak 15 tahun dulu hingga sekarang. Saya beli hampir setiap bulan dan tak pernah berhenti beli, menabung emas. Beli emas bukan maksudnya habiskan duit. Beli emas maksudnya kita simpan duit dalam bentuk yang lebih kukuh macam ni, dalam bentuk emas fizikal macam ni. Okay. Emas ni, prinsip yang paling penting ialah beli emas, mesti dapat emas. Emas tu ada dekat tangan kita. Selagi emas tu ada di tangan kita, kita tak akan jatuh lingkup. Apa terjadi kepada syarikat pengeluar emas, kita tidak ada masalah. Bahkan kalau berlaku peperangan sekalipun, emas ni nilai dia tak hilang, sebab nilai emas terletak pada berat dia, ketulinan dia. Pergilah ke mana seluruh dunia, pada setiap masa, pada setiap zaman, emas tetap bernilai. Okey, jadi beli emas, pastikan dapat emas fizikal.